Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perkongsian berikutnya adalah kita nak melukis part yang ketiga, iaitu base plate. Jadi part ni mudah saja kita nak lukis. Baik, yang pertama kita buka kita punya perisian katia. Okey. Okey, kita close dahulu semua file yang ada. Kita file new part. Okey, base plate nama dia. Okey, untuk melukis base plate saya lukis pada XY plane. Saya sketch. Seterusnya ada satu segi empat 168 kali 960. Bila part yang simetri macam ni, saya guna rectangle. Saya suka guna rectangle yang center rectangle supaya mudah kita nak guna function mirror dan sebagainya. Jadi tap, height dia adalah 96 dan dia punya lebar dia adalah 168. 168. Okey, kemudian chamfer saya buat kemudian lah. Exhibit bench, saya pad, ketebalan dia adalah thickness 15 mm. 15 mm. Kemudian ada chamfer pada 4 sisi rectangle tersebut dan chamfernya 6 kali 45 darjah. Length dia adalah 6. 1 2 3 4. Okey. Dan di atas kita punya ni ada hole. Ada hole. Hole ni adalah diameter 6 true. Maksudnya lubang biasa saja. Dan ianya up to last. Positioning sketch. Okey, saya constraint. Okey, baik. Jadi kita tentukan jarak dia 21 30. Ini adalah 21. Yang panjang ni 21. Yang sini dengan sini 30. Okey, baik. Selesai satu lubang. Okey, seterusnya untuk lubang yang lain, kita boleh ambil hole ni, kita patternkan. First direction ke sini, second direction ke sini. Okey, jumlahnya adalah 2 dan jaraknya adalah 126 36. Okey, pada first direction 126 preview. Okey, dan second direction adalah 26 preview. Setuju? 36 preview. Selesai. Okey, baik, itu saja perkongsian untuk part yang pertama, iaitu base